Okey, hari ini kita bersama dengan tim Bugis Barber Street. Betul tak? Betul. Bersama bos dia dan dia punya taiko dia akan menyertai acara night talk malam-malam ni dekat kawasan sungai, tapi tak berapa nak sungai lah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada bos dia kan, kerana sudi menghadirkan diri untuk acara night talk ni lah, bagi kerjasama kat kita kan. Jadi beliau akan orang kata apa? Kita doa tak hujan kita minta. Beliau akan promote kedai ke ataupun bercerita sedikit tentang kawasan-kawasan yang beliau tahu dan apa-apa jugalah. Okey, 40 minit daripada sekarang Okey. Baik. Terima kasih. Ilah. Selamat jumpa. Wow, terang tu lampu. Terang Oh, terang. Terang tu. Ni. Betul cikgu. Nampak seram mak? Nampak seram mak? Lihat dulu. Depan terang lah. Depan terang. Nak gelap lagi tak? Ya, kau lebih-lebih. Tu pintu lampu. Tutup weh. Ni aku dah tutup kat belakang. Oh lah gelap. Sama lah kejap. Kerana tak nongol. Kawasan dia kita tutup dia. Terang sangat lah. Tak best. Dia terlebih terang. Kalau lampu hijau ni boleh malap-malap lagi. Nama lagi. Malap lagi. Malah lagi sikit. Dia cukup malap ni, kalau malap apa lagi? Oh betul. Dah. Nak pupuk? Ada kupuk lah kawan. Oh. Mantap. Sebab tak selesa sebut produk dia. Gelap sangat. Dah. Dia tak kat sini. YT tak cover. Okey. Oh, YT tak cover eh? YT gelap. Kekelian tak. Okey, dah. Ya. Okey. PT dah okey? Gelap ni. Oh yeah. Tunggu tegakkan ya Allah. Anak satu ni biji ni. Dengar bunyi macam sungai tu. Angin. Tak. Angin pokok. Air. Tak tahu. Bunyi macam air tau. Tak ada rasa tu. Kembali hilang. Nak bang, kopok bang? Ada ni. Ni. Oh. Ada. Tengah santai-santai ni. Ada. Nak duduk diam. Apa lah. Ada apa? Nak bercerita ni. Tak, kita bukan isu kita nak hilangkan takut. Kita kena berbual lah. Isu senyap tak boleh. Apa boleh. Sekejap. Mana buat dia? Mana dia senyap dah, tak senyap. Wih, ramai. 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 Ramai.
Kupuk tadi. Lah, kupuk tadi mana? Ada. Ada. Kau nak makan satu? Apa? Belum kat belakang. Hantar kau aku nak makan. Bagi dia kopok dulu satu. Nah, kupuk. Ulu macam ni. Mana tahu dia ambil je. 35 orang, 48 orang. Ngam. Ngam. Ngampui. 50 semua. Baik, cantik. 67 orang. Terus like, terus like. Ada. Tapi tak suruh kat gambar. 146 orang, cantik. View naik. Kedung jalan. Bukan lah. Oh, merah ni. Di prank itu. Oh, masih sadu. Masuk je. Mana kupuk? Sabar. Ni. Kita kat sini tak apa tau. Kita santai je. Santai je. Apa lembik kau ni? Apa lembik kau? Kupuk. Buka Angkat lah. Ada 4 juta weh. Tunjuk. Kau ni biar aku layan kau, biar aku makan. Ni, kanan tak besar. Ni apa ni? Anak tuyul. Apa nak tengok anak tuyul tak? Lagi tengok anak tuyul. Anak tuyul. Buat anak tuyul tak? Kopuk bawa tau. Satu benda tak bawa. Apa yang tak bawa? Alah, air tak bawa. Dah lebih sejauh. Tengah jam pun nak keluar. Dah lebih sejauh dah. Tengah jam nak keluar. Awak. Hari memang tercekik eh. Kalau tercekik pakai kopuk. Jangan minta ulu air kan. Ya. Tak ni aku kau ni. Tengok kuat tak kuat. Ini kalau tiba-tiba putus kan. Tiba-tiba putus dia dah pelik. Tak, yang putus kat hantar kena, yang kena kat sini. Satu kali dia sebat habis. Ya. Besok buka kedai macam biasa? Ada yang biasa pukul 10. Siapa lagi? Siapa pagi? Besok. Kalau besok Muiz pagi. Muiz datang kot. Orang masuk kedua kan ni? Pasal Ikuan ni Putrajaya, siapa Kak Abuya? Siapa ni?
Oh tak boleh oh. Hujan ni. Jadi email dah turun. Tak hujan lah. Tak hujan lah. Tak, bila email dah turun dah ni. Kalau kita tak ada, sebab kita ada bumbung. Kita ada shield. Kita tak ada sebab kita ada juga ni. Dia punya cakap. Alah, rumah dekat kan? Rumah dekat sejam sampai ya. Rumah dekat nak keluar ni kan. Wah. Lagi tak elok. Lagi tak best ni. Laju. Ni yang ni laju ni. Ni hujan laju ni. Kena gebah lah. Tak hujan lah. Sabar. Hujan air lah. Tak, rasa air sungai lah. Sungai juga. Palai. Tak, apa-apa pun. Makan, aku nak makan ni. Ngamak kau? Makan, aku nak makan. Ngamak kau panjang. Potong dia. Potong ke? Tu apa meja ke? Meja tadi. Ada pot dah tu. Ada pot dah kawan. Dia tertinggal ni. Pot urut. Kau batuk. Dia nak santai. Tadi je kata. Tadi je kata rambut buat paranormal. Ada hantu tu main-main pula. Mana dia? Ada hantu tu main-main pula. Mana dia? Sekejap. Ni yang tinggal. Ha? Mana dia tinggal? Orang nak ambil makan. Kau punya ambil makan. Mula. Di sini dia ngam-ngam Oh? Tak payah. Tak macam ni. Macam mana aku nak kucing nyamuk kau? Lighting tak ada. Nak tak nak kau kena buka lampu belakang. Bagi abang seram tak? Seram tak? Betul. Abang kalau bagi abang kat sini seram tak? Bagi kau? Tak, normal kot. Ha? Normal lagi. Normal lagi. Yang tadi orang berjalan tu je. Bodoh. Ya Allah. Apa benda yang kami? Bagus. Asal? Tu sampai beg jatuh ni. Tak ada, tu bukan beg. Beg tu memang jatuh. Tak ada, tu bukan beg. Aku tu rambut lagi lah. Walau weh. Ya. Budak dulu popok ni. Apa tiba-tiba ni? Tak apa. Batuk. Apa pula batuk? Batuk. Itu daripada jauh dia batuk. Bis jauh ni tak nak batuk. Yalah. Nampak tak nampak? Ataupun tidak dia yang batuk. Yalah dia batuk. Mampun dia dia. Dia batuk nak orang batuk tak? Ha. Dia kalau batuk nak orang batuk tak? Tapi aku tak awak Mana aku letak handphone?
Yang kau sulur kat atas. Ke babi pukul. Pokok di tengah atas bergerak. Dia seorang ni bergerak ni. Ada yang belakang ni daripada tadi ni abang tengok. Daripada tadi ni bergerak-gerak. Dia nak power kan. Dia kalau nak power dia jatuh ke lampu ni. Kalau dia power lah. Ha. Sekali je. Kau ranting mana-mana. Oh. Nampak tu. Nampak? Apa yang nampak? Abang nampak ni. Nampak satu pokok bergoyang. Nampak? Tu besar-besar gitu boleh goyang. Kau rasa? Mana lampu tajam? Tak ada. Ini lampu tajam. Ya, kat sini lampu tajam kau. Motor kat dia. Silo. Kamera tak ada pusing. Untuk kamera ada pusing tengok. Besar tidak paha. Tu benda pusing. Belakang ni. Okey. Tak apa. Kita teruskan dengan gunting rambut. Cakap Abaikan. dia kalau nak gunting rambut boleh turun. Dia kalau nak gunting rambut lah. Dia kalau nak gunting rambut lah. Tengah free ni. Gunting percuma. Gunting percuma. Nak pergi barber kan? Siap bawa niat. Wangi kawan. Saplak. Gerak lagi. Kau bau apa ni? Oh, minyak kasturi. Kan. Yang apa yang dekat bapa tu? Tak pokok tu balik. Ada lagi tu ya. Cep. Okay guys. Tak, dia punya goyang tu lain macam. Ya, sebesar tidak pokok. Suruh depan. Ni. Hantar kau lah. Nak gunting rambut. Kita tak baca dia bro. Baca dia pun. Tu je kan dia nak gunting rambut juga tu. Kau duduklah diam. Letup kau lagi kan. Makan kerupuk boleh? Kami lah tak atas. Sekejap saya tak nampak. Okey, Aku silau ni. sikit je. Alah. Dah lah gabut. Kita mula dalam ni pokok ni rupanya. Kau borak apa ni? Pokok ni aku nak cari sebenarnya buat ubat. Ni pokok apa? Ni pokok indudui ni. Oh loh. Dalam ni ada 4 batang. Ni pokok apa? Pokok apa? Tu betul kat belakang. Kau dengar? Ni kat belakang ni. Kejap kat depan, kejap kat belakang. Nak gunting rambut free cakap. Jangan main-main. Ui, saplak. Oi. Eh. Jangan keluar suara. Gunting rambut nak free cakap. Tak, dia tersedak ke. Ni pokok. Air tak ada. Biar jauh ni. Lampu. Tak. Kau. Makin dekat pula. Macam kamu pokok ni aku buat. Masak depan belakang bunyi ni. Ya. Ni main duduk belakang ni. Duduk tak selesa ni. Nak makan pun tak boleh. Aduh. Jap. Diam jap. Aku tahu nak macam. Tak diam jap. Nak tengok tak boleh.
Kamera tak ada pusing. Oi. Tahu? Sabar ya, orang nak tembok ni. Nekan. Pak An bisik. Nak tengok hantu. Nak tengok hantu. Oi. Mai Pak An. Mai depan. Sabar boleh, orang nak kutip hamba kau janganlah nekan-nekan. Okey. Okay, dah clear. Jap, putih rambut. Oi. Dia main buang kahak pula dia ni. Ha. Aku dah cakap dah, dia batu. Nak buat batu ke? Kau nak ada buat batu? Tak sini awak batu. Dah okey kan? Oi. Nyam nekan-nekan. Sini. Mana? Dekat sini. Pak lampu. Pak ada mati dia tu. Nampak? Kau nampak mati dia tak? Kau nampak mati dia tak? Okey, biar. Sini. Biar dekat-dekat. Sabar dia. Nak rambut ni jangan dekat. Bukan ni kan, aku suruh pakai kat sini. Ya. Aku pun takut juga. Aku nak on 18 tapi aku segan-segan pula nak support ni. Wah. Kau ke sana pula. Wah, dia main ke sana pula. Tu. Tu slide. Mana tu slide? Mana aku? Kat kau. Kau jangan kelang kabut boleh tak? Kau nak tengok. Dah mana? Tekan mulut tak betul. Nampak? Tahu. Jadi kembuk. Tu. Ni. Ya. Takkan dia stay. Dia stay pun. Tu. Oh, cakap atas sini. Ni penting. Rambut dia panjang lah tu. Power dia stay tu. Kita nak bergerak ke? Tu. Sini le. Dia jangan makan sini ya. Apa boleh orang ngadap sini. Kau ngacau sana. Bikang lagi. Cakap bagi habis. Kau cakap bagi habis. Siapa lah. Weh, seram juga ni. Dia datang seram. Bola duduk 3 orang. Oh, terkejut aku. Okay. Kita teruskan dengan gunting rambut. Bila nak habis gunting rambut ni? Sabar orang, jangan dekat lah. Okey, kau mengadap sini pun okey juga sebenarnya. Woi. Biar. Aku nak gunting rambut kau ni. Okey. Ini tak boleh tengok gendakan brains dia ke? Hai. Ilaha Muhammad illallah. Rasulullah. Sabar, jangan nekan orang tengah cik brains dia ni nak. Cuba bersabar sikit. Ish, ni gunting dong. Tiba gelap. Oh, silau. Ya, aku tak duduk diam ni. Tak. Tak sini. Sabar. Aduh, saplak lagi seorang ni. Sini. Okay, kita mulakan dengan tapak kosong dulu. Tapak kosong tu. Dimulakan dengan bismillah. Kita dapat tapak 1, 05 lah, 05. Kosong. 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 Dia beri jam sikit lah. Jangan berjam. Pak Ayu mulia. Okey. Ni cun ni. Bukan yang gerak ke? Silau. Ni dia kenapa? Silau lampu hijau. Oh, silau lampu hijau. Silau. Tak boleh silau. Kamera yang silau. Dia punya motor tu punya motor. Tak. Hantu tu tengah nunggu depan. Orang nak tangan kau. Ya. Bang belakang tadi aku pada tolong ganti. Belah mana? Belah kiri, belah kanan?
Jangan main-main kat belakang pula kau ni. Ilah. Bila nak habis gunting rambut ni? Orang nak gunting rambut kau ni, kau duduk diam Okey, lah. aku duduk diam. Tak, masalah nak gunting tak boleh ke setengah jalan kan? Kau tengok je. Boleh. Kau tengok je lagi. Setengah jalan bersetengah jalan nak. Kau duduk betul-betul lah. Dah setengah jalan ni kan? Nak jack tak? Mesti kau jack. Blue. La ilaha illallah. Tolong bang. Rambut dia sakai tu. Jangan. Jangan buat pasal. Aku buat mulut rambut kau lah. Ui, botak mulut Besok sambung. Jangan cik pasal kat sini. Buat mulut. Jangan, botak fit okey lagi. Buat mulut dulu. Ui. Sebelah mulut. Sebelah mi fit. Buat mulut dulu separuh. Ramai-ramai kau tak stream. Ui. Kau tahu kau punya mesin ni sampai kat base baru dengar aku. Aku rasa tak payah kot. Jauh sangat boy. Bateri habis. Dah, orang cakap tak payah. Ada gil. So, tolong seorang hantar terima ya. Orang dah cakap dah. Kejap. Okey boleh lawa. Banyak ni je. Alah besok boleh sambung. Aduh. Tiap-tiap macam ni tak ada nak bateri. Diam. Diam dulu. Kau dengar tak? Kau dengar tu? Diam. Kau dengar tak? Dia tengah berjalan ni. Masalah berjalan. Kita habis pukul apa lah? Entah dia. Entah. Tengok pada pukul 12.49. Tengok pada manager macam mana. Pukul 2 kot kita keluar. Tak Kau ikut pada base datang. Ikut base lah. Jangan. Sekali base datang pun subuh besok. Mau nangis kan? Separuh lah dengan rambut kau ngah. Besok-besok boleh sambung. Besok nak. Kejap. Apa ni? Dah silau. Banyak suruh kau nanti kena guard. Bau tak? Apa dia? Ada bau tak? Oi. Dia sampai bau ni. Dia hantar bau ke? Hantarlah air. Wah. Macam anjing dah kau. Bau sikit-sikit boleh kot. Dah boleh buka kot. Dah. Panjang ni je. Banyak ni je. Banyak tu je lah ngah. Baik sama ke je. Bateri dah habis. Tak, dia dah masuk belah sini. Ya. Sabar. Apa? Jangan dia dengar kan. Kira. Pasal kawan jalan ni. Jelas kan. Tutup api je orang nampak gelap. Gelap betul. Sambung balik lah. Ada orang berjalan ke? Ada. Kau tak dengar tadi. Jelas Mat. Ada. Nah ni sampai lagi. Aduh. Ni tak duduk diam. Ada mata mengayau ni. Tak apa. Okey. Aku nak cerita pasal hidup aku. Nak tahu? Tak boleh. Okey. Kita kena cerita. Baik kita cerita yang petang tadi pergi mancing. Salah.
apa cerita kan? Kita promote kedai kita kat mana. Okey lah. Sekarang ni kita berada di Taman Palma. So, Bukan. Tak boleh. Ni Bukit Botak. ni Bukit Botak. Okey. Sekarang ni kedai kita dekat Melaka. Lepas tu berlokasi di mana bang? Tanjung Bidara. Tanjung Bidara, Aitam pantai. Pantai. Aitam pantai. Boleh wish kan? Boleh. Boleh buka Google Baba Bugis Street. Baba Bugis Street. Kan dia keluar. So kita buka setiap hari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Jangan cerita berjalan. Kita tengah berbual ni. Hilangkan takut. Relax, santai. Tak, cuba kalau aku try isap okok. Okey tak Lain? Titi tak boleh. Kau kena ban lah. Tak, dah on ni je tadi. 18 tu. Kita pacak lah ni. Beg aku. Tak jatuh. Nah, kena ban lah. Kena asap. Ya, bos. Kipas. Sekejap. Sekejap. Tu ekstrim lah kat sini. Apa benda tu? Sekejap. Ish. Mana tu? Tangan belakang Okay, tu. sampai. Bau tak? Masalah memang dah bau dah ni. Ui. Aku tak boleh ni. Sabar, saplak. Saplak. Apa maksud Okey, sama boleh cerita, Okey. sama boleh cerita. Kita layan ni lagi ni mengacau kita. Kita yang lain ni. Oh, gatal kepala. Skip lah. Apa ke isap pot je lah. Okey, dah lepas tu cerita lagi. Sambung. Harga gunting hanya RM18 sahaja. Okey. Kita ada promo kan? Promo. Aduh, promo apa pula? Promo karatin. Karatin Kita ada promo karatin. Bateri habis. Benci aku macam ni. Power bank kau tak ada? Serius lah? Cuba isi lagi. Aku cocok tau, bukan letak. Okey, biar. Apa menggigil pada abang ni? Dia cakap bau bangkai. Jangan sebut. Dia cakap dia bau bangkai. Tang mana bau kasturi? Bangkai? Bangkai? Mana bau bangkai? Ni bukan bau bangkai. Bangkai. Respect sikit buat orang. Respect sikit. Okey, sekarang kita cerita. Yang kita layan dia. Kita layan dia lagi suka macam cerita. Pot berkejam ni. Bateri habis. Alah, lemau aku lah. Okey, sekarang kita cerita dulu. Okey. Kita dah tanya tempat kat mana. Baba kat mana. Promotion karatin. Okey, promotion karatin hanya 150 sahaja. 150 sahaja. So, mana-mana yang rambut dah kusut ke ataupun rambut dia dah afro, dia nak luruskan balik, better buat. Sebab hair treatment keratin ni hanya guna satu ubat saja. Okey? Hanya guna satu ubat. Botak. Allah, hai. Botak boleh keratin tak? Botak tak boleh, mana ada rambut. Allahu Akbar. Dekat ni, dia dekat. Dia dekat ni, ramai ni. Dia tengah ramai ni.
Baik. Janganlah. Kita tak kacau tempat kau ni. Kita santai. Okey. Okey, sambung balik. Main teka-teki. Teka-teki. Boleh. Kita belum habis. Oh, cerita Oh, dah habis. Okey. Okey, kita dah pula macam mana harga? Harga. Kita ikut harga rambut. Rambut panjang atau tidak. Kalau setakat sedang-sedang tu 150 siap semua. Macam Berapa kali bleach? berapa kali bleach? Keratin ke color? Color, orang dah cakap dye ke tadi. Aduh. Color ke keratin? Dye. Oh, okey. Kalau korang nak buat color, bleaching hanya 1.5 saja, 150. So dekat situ ikutlah berapa kali nak bleach. Harga dia tetap 150. Nak 4 kali bleach ke 5 kali bleach ke, harga tetap sama. Masuk color berapa? 59. 59. Masuk color 59. 59 campur Gunting 18. 15 campur 150. Berapa? Apa? Kau jangan pakai kaki letter kat sini. Pinjam tangan abang sini. Okey, kira. Kaki nak pakai? Ibu jari kaki. Ni Kaki. Dah cukup belum? Buka dulu. 200. Pak. Dah pakai banyak tangan pun. 209. Betul, 209. Aku tahu, aku tak kira. 150. 150. Okey, 50 campur 59 berapa? 209. Okey, 209 campur gunting. Tak payahlah kot sebab dah orang kata Gunting free lah, gunting free. Oh, ya. Bau makin kuat ni. Gunting 200 siap gunting. 200. Okey, 200 siap gunting. Buat Kau kena explain apa benda yang 200. buat bleaching tak kisah berapa kali, unlimited. Lepas tu masuk color RM59. Kalau tak payah 150 tu dah masuk color dengan bleaching sekali. Buat dah. 150. Tu buat promotion betul tu. Ya. 150 masuk bleaching, masuk color. Lagi ngam. So gunting RM8. Baru 168. 168. Iyalah. Salah habis ni. Okay, next apa ni? Tak apa, kita try hisap dulu lah. Ni sampai lagi. Kita apa lagi? Oh, ni meriah ni. Tak, dia meriah sebab apa tau? Cuba ulu kopok. Kau dah makan kopok ke apa? Ish, angin kuat Amir. Sedap ni. Pak, angin belah sana je kuat, Pak. Apa ni? Lagi mendekat. Bodoh. Daun. Terkejut, Mak. Terkejut boy. Tak silau lah, tak nampak apa-apa ke depan. Memang gelap ni. Ni gelap. Dia depan tak ada apa-apa, tak nampak. Okey, lepas tu kita bincang satu je. Kita bincang satu. Balik nak makan kat mana? Balik Makan ni dia pisau kan ni. kedai Mac lah. Kalau Mac tak ada, kita pergi ke Sungai Udang, kedai mamak. Macam ada cun. Wangi mai. Kau nak buat apa ni? Buat api, tungku api je. Tak nak suruh jatuh kan? Kau lagi memanggil dia. Tadi dia jatuh kan satu. Tak nak jatuh kan? Kau sepak ke sial? Baru. Tak jauh sikit. Tak ada orang sepak. Asap rokok memang dia minat bang. Asap pot lah. Asap pot dah. Asap pot lah. Pot dah tak ada.
Sedap ah. Tak selera nak makan ni. Ap. Ni memang tak selera nak makan ni. Makan je. Dia tak selera nak makan ni. Ni dia pun buat ubi kayu kan? Kentang. Bukan ubi kayu. Kau tengok ni. Bahasa Melayu tu apa? Patota. La ilaha illallah. Kau apa ni? Orang tak suka. Jadi diorang lagi kacau. Ya kah? Macam mana dia apa cakap? Dia kata kalau diorang lagi tak suka, jadi diorang lagi kacau. Oh, mana dia suka dia? Kan Diorang kalau lagi tak suka, so diorang lagi suka kacau. ingat kalau kita suka dia kan lain dah jadi kan. Dia ikut Itu tak normal. dia balik rumah. Dah tidur seorang malam ni. Kau jangan, sebelah aku dah gelap. Kompang sikit. Habis orang punya terang. Eli kau boleh peluk Faris. Wah. Berarti dia ada 20% lah. Ah. Apa tangan dia? Tak biar 10 orang boleh. Awal lagi ni satu setengah. Lagu Ulit Mayang. Eh. Jangan cari pasal. Itu kita meminta. Kita nak datang nak relax je. Santai. Ni kita buat paraan tak normal. Bukan paranormal. Paraan tak normal. Belakang tu bang. Belah kiri ke belah kanan? Kau belum buka dia dah datang. Buka apa? Ni. Tak ni. Belum datang pun dah terkejut. Saja je. Yang semua. Ya, awet ah. Tak, tadi ada benda je jalan kat sini. Orang buka minta lagu tu. Please buka, dia orang minta lagu tu. Jangan cek pasal. Tadi nampak satu benda tadi. Bagi pause boleh buka. Okey tak payahlah. Okey, boleh buka. Bagi anak singa pun dah okey dah. Oi. Panglima. Dah ada panglima pula. Oi, pantat mak kau. Oh, tengah fokus. Atas angah ada mata. Belah kiri ke belah kanan? Tak tahu kan? Sini. Ke lampu ni kau cakap mata? Ni lampu. Tak ada, tak nampak. Belah sana tak nampak. Lampu tak nampak. Dia cakap atas aku. La ilaha illallah. Lapar sebenarnya. Kau masalah lapar. Wow. Dah lapar. Ni masalah lain. Lapar tu kat luar punya cerita. Bagilah nasi goreng kampung. Cuk udang. Kanan. Kanan. Ni lampu kot. Tak nampak. Makan. Belah kanan. Bawah kursi. Mata merah. Apa tu? Bodoh. Oi. Dia cakap bawa kursi warna merah. Ini. Bawa aku sini. Tak iyalah Allah. Ini. Makin kuat lah bau dia ni. Suka. Nak ambil kopuk.
Kau tu keluar kokok ni. Oh nak keluarkan dia. Bunyi kapal terbang pula lalu. Hey. Apa dia? Sampai sini, jangan sampai sana. Pakai kat abang. Situ je kot, situ je. Tak sampai bombing. Ya. Ada apa ni? Ada bunjut. Punjut. Serius lah. Serius. Nampak. Mana? Ni tak. Sekejap. Kau belah mana? Gula-gula. Yang Buka bunjut air. Dia cakap bunjut. Jadi Ya, gula-gula. gula-gula lah. Tahu. Gula hack. Kopal. Kau nak apa dia power bank ah? Baru lah anak anjing ni. Dia main minum kat depan. Tengok Faris, relax ya. Tak, kau sepak kayu aku ni. Patah Relax. anjing kau ni. Lalu kali ya. Relax. Okey. Mai datang tengok. Mai datang satu. Macam mana aku nak tunjuk lampu Memang gelap. Kejap Ni base memang jauh. Gentle aku cakap. Buka lampu sikit. Okey. Base kat ujung sana. Memang jauh. Tengok. Bila aku tutup memang gelap. Aku tengok tak ada orang tau. Tinggal kita orang ke? 3 orang ke? Base jauh. Ada orang cakap apa? Dalam 3 ni, ada orang apa ni? Ada orang dalam 3 ni, seorang tengah takut. Siapa? Tak tahu. Bang gelap bang. Baru nampak. Memang tak ada orang. Ni dekat mana? Gelap lah. Ni dekat Bukit Botak ni sekarang kita orang dekat Bukit Botak. Base memang jauh, gentle. Memang tak ada siapa dah. Nak kencing apa? Memang tak ada orang. Nak aku jalan kejap pun boleh. Bangkai. Oi. Habis kau tinggal gitu orang? Tak, tinggal kita orang je. Dah tak ada orang lain dah. Handphone ni padam Kejap. Handphone tu dia padam. Mana? Tadi ya betul. Tengok okey ke? Dia tak okey tu. Dah dia padam. Pusing sikit Faris. Tak apa, biar. Baik. Tak, dah sentuh belum? Awal lagi ni, pukul 2 boleh layan ni. Orang kerja pagi siap esok. Kau fikir kau seorang kerja pagi, habis tu aku? Kau petang kan? Dia jawab. Apa ni? Bang, jangan tinggalkan diorang. Nanti kena sorok. Berani dia suruh. Lah. Apa ni? Lah bang, berapa kedai bugis rupanya. Ya, betul. Yang atas tu. Tak, mic ni dia on. Rugi lah kalau tak connect dengan yang ni. Tak apa lah. Tapi kita still dengar lagi suara. Bang, cakap basah. Siapa ni? Cuba kalau buka lagu. Ya. Jalan. Kampung saya juga ni. Bukan nasi panggil mana tu ada feel. Ada feel.
Baik. Dekat sana pula kau main. Nak try tak? Nak try tak? Try apa? Buka lagu. Tak apa kot. Tak payah. Jom ah. Tak perlu. Okey, bagi game baru kita buka okey. Bang yang batuk tu dah tak ada ke? Ada tadi, takkan tak Bau perasan. kejap. Bau kejap tadi. Apa ni? Ni tadi. Peja. Penjada buat parah ni. Kau ada capik. Cuba ya. Capik mana ni? Siapa ni Oh, capik. Dah bagi ubat batuk ke kat dia? Belum. Cuba tak panggil dia. Dia menyaut tak tahu kena saut. Buka lagu. Ada gula-gula belakang ah. Ya sah. Api tajam. Mana ada kau kencing ah. Record screen. Record screen lah. Ada candy. Screenshot. Siapa dapat screenshot? Dia mai dengan makan kopi. Oh, ada suara kan tak lepas. Terpenggu. Dengar. Ke kau? Nak mengencing lah beti pun tak ada. Bau cah kot. Okey. Ya. Su. Kau suruh bang. Depan. Atas ah. Lah terkejut aku. Apa? Kan. Tunggu selek. Tak ada pun kita tengok tak ada. Tapi tak tahu lah. Kalau ada lag, keluar balik masuk balik. Bang ada gula-gula batu live tu slack. Tidak kau. Setahu saya kalau gelak-gelak macam tu besar mesti. Biasa. Ada angin tak? Sana kadang-kadang pukul belah abang kejap goyang kejap. Tak. Di sebatang ke goyang eh? Atas. Dah tak Sekejap. Atas. Tadi ada 2 batang, ingat tak? Tak, kan di sebelah-sebelah tadi. Pak, macam mana dia pula di sini? Tak payah tunjuk kat diorang. Nah, apa? Kau angkat kau tunjuk. Ni betapa gelapnya. Dekat Bukit Botak. Suluh yap. Tak Nampak tak ni? Okey. Ni dia bergerak. Okey, pokok tu dia bergerak. Kau tengok yang lain. Pokok lain ni tegak Tengok pokok lain. Tak yang tengah tadi. Tak. Fokus betul. Asal pokok lain tak gerak nampak Pokok ni? lain tak gerak. Kau suluh betul-betul. Okey. Tak nak tunjuk pokok lain bergerak tak? Dia ilah. Nak tengok betapa gelapnya kat sini. Okey. Pokok tu tegak. Okey, pokok ni gerak. Nampak tak? Asal yang tak goyang. Dia nak teman. Main duduk dalam ni. Boleh tahu. Dia nak teman tu. Tak apalah, nak teman-teman lah. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Buat apa kita habis ni? Entah, manager tak sampai lagi. Lag lu. Memang lag juga. Kalau kita keluar je. Okey. Kita main pantun lah, bagi kita main pantun. Main teka-teki. Kau layan aku kejap. Baba.
Saya salah nampak ke belakang tadi macam ada cahaya melintas? Ya tidak. Orang dah cakap rekod screen ke screenshot ke. Aduh. Nanti kau tag je. Tak nak bawa tol ke? Ah, Ha? Bawa? Tournament ke? Tournament ke? Pusing balik tengah-tengah. Aku nampak tadi macam ada kain kat situ. Sini. Ya. Nampak macam ada kain tadi. Ada kain warna coklat macam menggebang. Mesti nak habis ni. Biar abang kena bawa tu slide satu lagi. Okey macam ni lah. Macam ni. Macam ni. Ni. Ah. Ambil satu lagi. Kau nak buat apa? Satu lagi. Kau jamik lah. Kena cakap, hi baby lah, mampus. Pegang satu lah. Ada bau wangi lagi. Lagi makin kuat ni. Ni betul-betul gelap. Macam lighting dah ngam. Memang nanti ngam, mesti duduk sini. Masalahnya. Buat rasa ngam tak ngam. Okey, tengok Baru nak ajak main lah. Sabar boleh. Okey. Ni kita punya tempat. Aduh. Kau buku hati tengok macam mana. Okey Okay, tutup. Cek suluh sana. Suluh sana, yap. Buka, Pak. Kosong ni, Mat. Oh, kat belakang. Ni kat tepi ni. Sekali babi ya. Suluh bawah. Boleh zoom kan? Tak ada. Okey. Memang tak ada orang lah ni. Sekejap. Apa? Kau baca kat komen tu. Bang tak sampai asal sebab ada perasan muka tengah perhati abang-abang. Kat belah mana ni? Belah sini? Jangan buat pasal, lebih jauh ni. Bel jauh. Jangan buat pasal. Nak lari tak sempat ni. Lari. Lagi tak cukup tanah Azlan Shah. Yang penting tap screen. Yang penting tap screen. Alah. Buat apa tu? Buat paranormal kan? Tadi ada orang kena rasuk ke? Tadi ada orang kena rasuk. Memang tak ada orang. Suluh yap. Yo Allah. Ikut ayah kau ke? Suluh aku. Tengok kena. Matikan lampu. Tak matikan lampu. Weh, bodoh gelap. Gelap. Buka. Buka. Ayo. Belakang kau. Belakang kau. Sini. Butak kau. Mana? Main-main lah. Kat mana ni? Dekat Bukit Botak. Oi. Suruh. Tak tajam lagi. Mana masih tajam? Tak ada. Aduh. Jangan buat hal.
Tak ada. Kosong. Kosong. Ingat lepas ni kita nak buat night walk ah. Korang okey tak? Kita main jalan-jalan. Cuba tutup lampu semua. And diam je. Dah semua lampu dah tutup dah. Kalau tutup lampu hijau ni apa yang nampak? Tutup lampu hijau korang yang tak nampak nanti. Nak tengok tak tutup lampu Kan hijau saya je. dah kata tadi bang. Itulah pasal. Tak cuba cuba. Saya dah kata tadi bang. Tak. Kata apa kai? Solo night walk. Solo night walk? Solo? Gila kah? Hah? 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 Rasa kalau manager tak sampai ni kita kena jalan. Hati aku tak sedap ni. Lipat lu. Ni bukan lepak, ni tengah marah ni. Dia tolak angin daripada tadi. Sekarang kau apa? Ni bukan pukul apa Hanai. Ni kita kat tengah hutan. Kalau tak ada arah tujuan balik kan. Dia tak nak buka pintu kan. Tak, tu cakap sekarang kau apa? Pukul 1.24. 1.30. Wih, patah bang kau. Kopal. Jangan suluh dekat kamera. Daun. Kena kau. Pasti jaga. Bang, tengah tu baran ke? Jangan layan, nanti dia masuk. Dia cakap kau baran? Hei, Pal. Ya. Dia tu ni. Tu aku cakap, dia tak sedap ni, kau degil. Kalau apa-apa jadi tak nak tanggung. Sana. Kecil kan? Ni kecil apa ni? Hei, okey tak? Kau kenapa? Weh. Lag le Faris. Hey. Woi. Kau main kau Ada orang berjalan dah. Dengar dekat dalam. Dengar. Dia aku nampak ada orang. Ya kau kenapa? Sila tak nampak depan ni. Boleh borak. Siapa? Kau jangan buat hal. Bodoh lah ni. Siapa? Dia ni layan. Tu masalah dia tu.
Haris. Biar lu. Biarkan dulu. Dia borak apa kita borak? Dah sedia nak borak baru cakap. Biar aku borak dengan kau. Kalau buat tak buat kan. Dia tak nak borak. Kita kan dah benda cakap tadi, tak ada hati. Jangan main-main. Benda bukan tempat main. Benda tempat main tak apa. Bukan taman permainan. Borak lu. Gelak apa? Keliling wei. Betul bos pergi. Nak pergi, nak tinggalkan dia macam ni. Nak tanya apa? Bukan masalah tanya. Tanya pun tak nak jawab. Pada mana? Pada mana? Ha? Pada mana? Tak nak jawab. Borak lu. Cepat lah. Borak lu. Hei. Borak lu. Tak apa bagi ubat batuk. Borak lu. Kau keluar dari sini. Kalau tak nak? Keluar dari sini sekarang. Kalau tak nak? Nak buat apa? Kau duduk dalam ni diam apa? Tak, kalau aku tak nak. Betul kau yang kena keluar, bukan aku. Ya, ada spek nanti ni. Kau kena ambil ayat ni. Cepatlah jawab. Ada jalan. Kau berbual tak mana? Kau keluar daripada tempat ni sekarang. Kalau tak nak? Kalau tak nak? Nak buat apa? Tak buat tak apa, kita santai je. Kita tengah lain berbual. Apa yang dia nak? Gelak je lebih. Cepatlah jawab. Jawab. Jawab lah. Cuba tanya dia berapa harga promo ah. Mak ayah harga promo. Tengah-tengah macam gini harga promo. Aku akan sakitkan korang semua. Sakit macam mana? Kau tunggulah kau balik nanti. Kalau aku tak nak balik ni? Kau akan rasakan sakitnya. Pak sangat tak kena ayat. Tengah bergelak. Main sini tengok bergelak ke tidak? Ya bang. Dia kena biar dak borak ke dia? Borak boleh Kejap jap, kasi kita 5 minit jap. 5 minit 10 minit bagi dia nak borak dengan dia je. Ni kau masalah semput ke tidak? Keluar sekarang. Tak lawan ke? Kau nak lawan power dengan aku ke? Ha? Ya.
Biar. Dia tak boleh buat apa. Kau tak lawan power ke? Ni je ke? Kau akan sakit. Sikit lagi. Tentu lagi badan. Biar. Lepaskan dia. Lepaskan. Lepas. Tepi, lepas. Awak lepas. Oh, kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia minum air. Alamak, air manis. Kasih tu. Aku nak muntah. So. Ai. Tak ada air kosong. Dah duduk lah. Ya, dah pun. Tak puas tengok. Tak puas tengok. Mudaratkan lah. Tak apa, saya habis. Bagi air mata aku. Habis dulu ya. Kita ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Ni kebetulan bukan buat-buat Muntah. Pada tim Barber Bugis Okay, good job. 40 minit. 1 jam je. Dalam keadaan baik. Masih terkawal. Walaupun dah nak bersilat tadi. Okay, steady ya. Terima kasih. Bos, terima kasih ya. Okay, terima kasih. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, settle. Tak apa. Nanti boleh cut ke. Gigil. Aku nak muntah. Sebab kau nak muntah tadi tahu tak? Bezanya aku tembus bank, dia tembus dinding. Hantu pun lepak, hantu pun stres. Duduk kubur pun fikir hidup belum seces. Jangan jerit bro, kami chill je. Hantu Melayu pun nak bahagia. Hantu pun lepak, hantu pun penat. Siang